Jadi lagi aksi final untuk anda semua pada hari ini. 800 meter wanita. Lorong 1 Catherine Indon anak beji dari Sarawak. Lorong 2 Nurfara Alia Ramli dari Terengganu. Dan Gita Sivaraja di lorong yang ketiga. Marisa Maisyara Mazlan dari Terengganu di lorong yang keempat. Dan Tarshini Maran dari Kedah lorong 6. Rosnani Muhammad di lorong yang ketujuh. Jika dilihatkan kepada aksi separuh akhir pada semalam, Rosnani Muhammad boleh dikatakan antara lari yang paling pantas. Secara summary, Gita Sivaraja sebenarnya. Ya, Gita Sivaraja boleh dikatakan antara favourite. 2 minit 19.53 saat. Beliau saja yang melakukan sub 220 ketika di separuh akhir. Marisa Maisyara yang kedua, Syifa Raisha yang ketiga, Tarshini, Rosnani, Wafa Safia, Farah Alia dan Catherine Indon. Itu kesemuanya adalah 8. Jadi terus saja dimulakan aksi 800 meter wanita akhir dengan menyaksikan permulaan yang cukup ideal dimahukan oleh Syifa Raisha yang berada di hadapan terlebih dahulu. 619 Syifa Raisha. Pada semalam Syifa Raisha mencatatkan 2 minit 23.35 saat di saringan yang kedua. Sambil di belakangnya jangan dilupa Gita Sivaraja. Beliau akan sentiasa melakukan perkara ini. Beliau akan sentiasa berada di belakang terlebih dahulu dan kemudiannya terus saja mara di depan dalam 400 meter yang terakhir. Dan pada 200 meter yang terakhir, tahu-tahu dia sudah pun meninggalkan kesemuanya. Perhatikan di belakang ialah Gita Sivaraja dengan Syifa 619 berada di hadapan terlebih dahulu. Di belakang ialah Rosnani Muhammad. Begitu juga dengan satu lagi. Begitu juga. Jadi kita akan terus ke 400 meter yang terakhir. Di sini adalah di mana anda mungkin akan menyaksikan Gita akan mula untuk menambahkan sedikit kelajuan dalam lariannya. Beliau masih lagi di belakang Syifa Raisha dengan Rosnani Muhammad di kedudukan pingat gangsa. Nah, di belakangnya juga ialah Wafa Safia dengan perhatikan Marisa Maisyara sudah mula untuk memecut sebenarnya untuk mendapatkan kedudukan tempat yang kedua. Tapi perhatikan kepada Gita. Ini yang sentiasa dilakukan olehnya pada 250 meter yang terakhir. Beliau sentiasa akan terus saja berada di depan, jauh meninggalkan mereka kesemuanya yang lain. Beliau sentiasa akan cucuk di belakang saja dalam 400 meter yang pertama. Sambil Syifa Raisha tidak rela untuk melepaskan tempat keduanya sekurang-kurangnya. Dengan masih lagi berada di kedudukan pingat perak. Dengan di belakangnya ialah Farah. Jadi kita akan mendapatkan pingat emas 2 minit 18.68 saat. Dan kemudiannya kita menyaksikan Syifa Raisha dan Marisa Maisyara, maaf saya, yang berada di kedudukan pihak gangsa. Dan Gita sekali lagi 2 minit 18.68 saat untuk memenangi pingat emas. 400 meter yang pertama beliau hanya berada di belakang Syifa Raisha saja. Dan kemudiannya beliau akan terus saja memecut pada 205 dalam acara 800 meter wanita. Syifa Raisha akan berada di kedudukan yang kedua, 2 minit 20.52 saat. Marisa Maisyara akan mengungguli, akan mendapat